hilang fokus, betul tak? Jadi kalau dengan menggunakan kita punya revisi mobile ini ataupun buku saiz poket ini, sangat berguna untuk pelajar-pelajar memahami apa yang mereka pelajari. Sebabnya satu special tentang kita punya buku mobile ni, murid-murid boleh masukkan dalam poket. Nampak tak? Saya masukkan dalam poket, senang je. Buku saiz poket ini sangat senang untuk dibawa ke mana-mana. Contoh, murid-murid dia tengah rehat dekat kantin, dia boleh baca. Tengah keluar dekat mall dengan family, boleh baca juga. Ataupun sebelum nak menghadapi exam ataupun ujian, mereka boleh ulang kaji menggunakan kita punya nota kecil ini ataupun revisi mobile. Jadi murid-murid dah tak payah salin nota lagi. Murid-murid boleh rujuk ataupun refer daripada buku revisi mobile kita ini saja ataupun buku saiz poket ini. Bertemakan peta minda visual juga. Ada warna dan ada visualnya supaya murid-murid senang untuk fokus dan tak bosan bila nak baca sesuatu huraian di setiap bab yang mereka pelajari. Jadi ini sangat-sangat berguna untuk murid-murid bawa ke mana-mana sahaja. Fakta padat, kata kunci yang sangat-sangat mudah untuk difahami dan mempunyai akronim dan juga akrostik di dalam kita punya revisi mobile ini supaya murid dia lebih mudah untuk hafal sesuatu benda yang mereka pelajari itu. Jadi, PNI Neuron memang menghasilkan bahan bantu mengajar untuk guru-guru lebih mudah untuk mengajar murid-murid supaya mereka lebih mudah untuk faham dan supaya murid-murid juga lebih seronok untuk belajar dalam kelas. Jom kita ulang balik 4 slogan kita tadi. Senang belajar, senang faham, senang ingat dan juga senang skor. Jadi dapatkan kita punya buku daripada PNI Neuron ni, Peta Gergasi, workbook dan juga revisi mobile kita ni secepat mungkin. Okay, let's go!